Hi you all, pada asalnya Lin Z tak nak buat pun, tapi disebabkan ada orang tanya, Lin Z buat. Okay, berdasarkan gambar Cikgu KJ ni, Lin Z pun tanya kan, tak reti nak buat dan malas nak cari prompt, jadi Lin Z minta kawan Lin Z ni, ChatGPT ni untuk buatkan prompt kan. Okay, berdasarkan gambar, jadi ChatGPT akan buat. Jadi Lin Z akan tambah, boleh tak buat dengan gambar ni. Macam biasa, ChatGPT ni atau apa-apa AI dia tak akan mengecewakan kita. Dia akan cadangkan, ada here and there. Kita ni sebagai manusia, okay, perlu semak apa yang diberikan lah. Kemudian dekat sini Lin Z minta chat tambah apa yang patut. Tambahkanlah ikon-ikon yang ada dalam delima tu. Jadi chat akan tambah seperti mana yang kita minta. Kalau rasa macam okey dan kita nak tambah gambar macam ni, kita terus generate sekarang guna gambar ni. Okey, chat pun semak, kita pun semak dan kita rasa okey, kita suruhlah dia generate seperti mana yang kita rasa sesuai. Dapat sesuatu? Follow for more.